Hari ni 17 bulan 3 2025, hari Isnin. Hari ni tak silap aku Ramadan yang ke-18. Aku dah cek Google tadi. Hari ni adalah hari pertama untuk aku nak perbaiki aku punya jam tidur aku. Sebab sebelum ni aku punya jam tidur aku agak teruk sikit. Sebab kan straight 30 hari bulan puasa ni memang starting bulan puasa aku kerja memang akan sampai ke luar malam. Aku balik rumah pukul 12:01. Jadi memang aku punya timing tidur aku tu memang lari daripada hari biasa aku. Jadi pagi aku tu memang banyakkan aku tidur. Lepas subuh je aku tahu tidur. Jadi hari ni adalah hari pertama untuk aku ubah aku punya timing tidur aku, supaya aku boleh manfaatkan pagi aku untuk aku buat video. Aku cuba guna metod mandi pagi supaya aku segar aku punya badan aku. Lepas tu barulah aku buat kerja-kerja yang apa aku nak buat. Kena pagi lagi pukul 7 lebih. Sebenarnya bilik aku ni bersepah sebab aku dah lama tak lama dalam bilik sana kerja. Jadi bilik aku ni memang sepah gila. Aku tak nak tunjuk sebab agak serabut sikit. Dia taklah sepah dengan kotoran, cuma banyak barang yang aku letak step. Jadi dia memang sangat tak tergatur, memang sangat tak kemas. Dia tak nak tunjuk lah benda tu. Ada beberapa perkara yang aku nak buat hari ni. Aku ada parcel ni dah lama sampai sebenarnya, tapi aku tak buka sebab kadang tu aku lupa tu aku balik kerja semua, aku tak ada nak buka. Pagi pula aku tidur jadi lemak pelat. Jadi aku rasa aku nak buka barang ni. Sebenarnya barang ni dah sampai lama, tahu berapa hari lepas dah sampai ni. Ini barang motor aku. Ni aku accident. Aku tak tahu, cuma aku menyelak lori. Member aku terlanggar aku punya bahagian motor aku terrosak sikit. Jadi dah aku belilah barang motor ni untuk kena test balik aku punya ni. Sebab barang ni aku dah receive sama betul barang sampai. Aku receive tak apa, aku tengok dulu barang tu sebab aku tahu takkan buka lagi dalam masa dekat sebab aku busy. Ni sebenarnya aku nak buka. Kita ada gunting lagi. Aku iakkan sekata apa je. Karat lah dia punya ni. Ni barang motornya. Dia tahu-tahu je lah aku malah nak terangkan. Jadi ni kena buang. Aku campak je. Ini aku campak kat sini. Sebenarnya belakang tu sampah, aku malas nak buang. Okay, tak apa, aku kira buang dulu. Aku punya plan hari ni aku nak kemas bilik aku dulu. Tapi aku ada urusan bank pagi ni. Jadi aku rasa lepas settle aku punya urusan bank baru aku nak kemas bilik aku. Masa aku ni tak banyak sangat. Nanti petang nak kerja. Jadi aku rasa aku urusan bank dulu, lepas tu baru aku pergi kemas bilik. Aku tak tunjuk bilik aku, tapi memang bersepah. Aku dah settle dah daripada bank tadi. Aku tak record sebab kat bank tadi ramai gila orang. Jadi aku malah nak buat telefon. Macam yang aku janjikan tadi, pas aku settle bank aku nak kena kemas aku punya bilik. Aku tunjuk sikit beberapa bahagian bilik aku yang aku kena kemas. Aku takkan tunjuk keseluruhan bilik aku. Itulah ada 1, 2, 4 bahagian yang agak tak pernah sedap mata memandang. Jadi aku kena kemas dulu. Dan hari ni aku nak kemas dulu. Letak mana yang bukan tempat dia tu aku nak letakkan tempat dia. Sebab ada beberapa barang yang aku dah guna tapi aku tak letak tempat asal dia balik. Jadi dia nampak sangat kusut, kata dia macam tak lawa. Jadi aku nak alih dulu barang tu semua. Dan tu hanya tugas untuk hari ni. Esok baru aku nak mengelap dan menyapu kot mungkin. Aku akan kemas bahagian sini dulu, bahagian ada aku punya barang ni. Aku tahu nampak ke tak, tapi aku akan selesaikan untuk bahagian dekat-dekat tingkap aku ni dulu. Nanti aku buat untuk bahagian sana, bahagian baju, untuk bahagian belah sana lagi lah. Tapi aku sertakan bahagian ni, yang ni dulu.